Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Nurul Wahidah binti Ahmad Daham, bernombor matrik di 2024113329. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu semester 2. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah komik yang telah saya hasilkan yang bertajuk Hikayat Puteri Gunung Ledang. Untuk menghasilkan komik ini, saya telah menggunakan dua aplikasi utama iaitu Canva Pro dan juga ChatGPT. Hikayat Puteri Gunung Ledang ini mengisahkan tentang Sultan Mahmud Shah dari Melaka yang ingin meminang Puteri Gunung Ledang, seorang puteri jelita yang mendiami puncak Gunung Ledang. Sang puteri telah menetapkan 7 syarat peminangan yang mustahil, termasuklah darah dan hati anak Sultan sendiri. Adakah Sultan mampu melunaskan kesemua syarat puteri tersebut? Kisah ini mengangkat tema kebijaksanaan, harga diri dan batas kekuasaan manusia. Berikut merupakan watak-watak utama yang terdapat dalam kisah Hikayat Puteri Gunung Ledang ini. Yang pertama, Puteri Gunung Ledang, Sultan Mahmud Shah, Laksamana Hang Tuah, Tun Mamat, Hulu Balang dan Dayang-Dayang. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam komik atau buku digital saya. Okey, mari kita lihat apa yang terkandung di dalam buku ini. Di dalam komik ini terdapat beberapa penggunaan kata kerja. Kata kerja merujuk kepada kata yang menyatakan perbuatan, tindakan atau situasi yang dilakukan oleh subjek atau kata nama. Kata kerja juga merupakan inti kepada fasa kerja. Contohnya, meminang, memperisterikan dan juga menyampaikan. Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan kata kerja di dalam buku ini. Di dalam halaman buku ini terdapat 3 contoh penggunaan kata kerja. Yang pertama, memperisterikan. Yang kedua, menitahkan. Dan yang ketiga, meminang. Antara kelebihan yang terdapat di dalam komik yang saya hasilkan ini ialah mempunyai jalan cerita yang menarik dan tersusun. Yang kedua, mempunyai ilustrasi yang berkualiti dan berwarna-warni untuk menarik minat pembaca. Yang ketiga, mempunyai mesej atau pengajaran yang jelas. Dan yang terakhir ialah mempunyai watak yang kukuh, iaitu watak utamanya mempunyai personaliti yang unik. Semasa saya menghasilkan komik ini, saya telah mengalami beberapa cabaran. Antara cabaran pelaksanaan komik ini ialah kekangan internet atau data, isu teknikal, kesediaan kemahiran, kerana untuk menghasilkan komik ini kita memerlukan banyak kemahiran. Dan yang terakhir ialah memerlukan kos yang lebih tinggi. Kesimpulannya, kisah Hikayat Puteri Gunung Ledang yang saya hasilkan ini berjaya mengangkat semula kisah klasik warisan Melayu dalam bentuk visual yang lebih menarik dan mudah difahami dan dihayati oleh generasi muda. Melalui watak-watak yang unik dan jalan cerita yang menarik, pembaca bukan sahaja terhibur tetapi turut didedahkan kepada nilai murni seperti keberanian, persahabatan dan tanggungjawab. Pendekatan ilustratif yang menarik serta bahasa yang sesuai dengan tahap pemahaman remaja menjadikan komik ini bukan sahaja menghiburkan tetapi turut mendidik. Secara keseluruhannya, karya ini berjaya menyampaikan mesej yang positif dan memperkayakan khazanah bahan bacaan tempatan. Itu sahaja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih.